Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengurusi Majlis, Warisan Hakim yang saya hormati, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan sekalian. Bulat air kerana membentuk, bulat manusia kerana muafakat. Begitulah indahnya perpaduan yang menjadi kekuatan negara kita. Namun, apakah yang menjadi tunjang kepada perpaduan ini? Jawapannya ialah rukun negara. Oleh itu, tajuk pidato saya pada hari ini ialah Rukun Negara Pemakin Perpaduan Malaysia. Hadirin yang dihormati, saya ingin menguraikan 3 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Agama merupakan panduan hidup setiap insan. Walaupun rakyat Malaysia menganut pelbagai agama, kita diajar untuk saling menghormati kepercayaan orang lain. Sikap bertolak ansur inilah yang menjadikan negara kita aman dan harmoni. Sebagai pelajar, kita boleh mengamalkan prinsip ini dengan menghormati waktu ibadah rakan-rakan dan tidak menyentuh sensitiviti agama mereka. Apabila masyarakat saling menghormati, perpaduan akan terus kukuh. Hadirin sekalian, prinsip kedua ialah kedaulatan undang-undang. Undang-undang diwujudkan untuk melindungi hak cipta hak setiap rakyat. Tanpa undang-undang, masyarakat akan hidup dalam keadaan huru-hara. Sebagai pelajar, kita perlu mematuhi peraturan sekolah, menepati masa, tidak membuli rakan dan sentiasa berdisiplin. Sikap menghormati undang-undang sejak kecil akan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan berintegriti pada masa hadapan. Sidang hadirin, prinsip ketiga, iaitu prinsip terakhir untuk saya memberikan pada hari ini, ialah kesopanan dan kesusilaan. Budi bahasa merupakan cerminan peribadian seseorang. Mengucapkan terima kasih, meminta maaf, menghormati guru dan ibu bapa serta bertutur dengan sopan ialah contoh amalan yang mudah tetapi memberi kesan besar kepada masyarakat Pada zaman media sosial hari ini, kita juga perlu berhemah ketika menulis komen dan berkongsi maklumat supaya tidak menyanggung perasaan orang lain. Hadirin yang saya hormati, jelaslah bahawa ketiga-tiga prinsip ini bukan sekadar untuk dihafal ketika sebutan Hari Kebangsaan, malah perlu diamalkan setiap hari. Perpaduan tidak akan lahir dengan sendirinya, tetapi dibina melalui sikap hormat menghormati, mematuhi undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup agar Malaysia terus aman, bersatu, padu dan maju serta sehati sejiwa sejagat. Rukun negara dihayati, perpaduan diperkukuh, rakyat bersatu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.